Langkah bermula demi sayang biar Untuk saya cerita ni fast pace, action pack, tak ada draggy. Di luar jangkaan Daripada awal sampai habis, orang kata memang tak boring lah. Kalau nakkan kelainan, datang tonton yang kedua untuk tengok kehebatan Beto Kushairi memegang watak Datuk Mir Abdul Rahman. Kali ni lagi mantap lah kata orang. Koreografi baik. More interesting, dia punya pace lagi laju, and it's a good job lah untuk semua yang terlibat. Cerita yang padat dengan emosi, action, fighting scene yang excellent lah. Oi, air mata weh. Tak boleh tahan. Macam Beto Kushairi ni memang pelakon bagi keluar air mata orang. So satu garapan yang baik, yang mana Gayung 2 ni lebih memaparkan falsafah, adab, akhlak dan berunsurkan perjuangan. tulis kembali cerita kita